Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami bawakan kepada anda siaran khas TV dari Sekolah Kebangsaan Datuk Limah Hussein. Hari ini berlangsungnya Majlis Pelancaran Program Nilam dan ICT tahun 2026 yang penuh dengan semangat ilmu dan teknologi. Tak pandai membaca. Rugi tau orang yang tak pandai membaca. Lama esok kecut otak. Saya dengan penuh sukacita dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan program Nilam dan ICT peringkat sekolah bagi tahun 2020. Sekian, terima kasih. Harapan kami agar semua murid dapat memanfaatkan peluang ini dengan membaca dan menguasai kemahiran digital. Kerana masa depan bermula dengan ilmu dan diperkasakan dengan teknologi. Kami dari DSTV melaporkan budaya membaca generasi cilik digital. Terima kasih.